Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam channel Adi Motoran The Vlog. Okey guys, seperti yang ramai dah tahu, aku rasa beberapa hari yang lepas Modenas telah melancarkan super moped pertama dia dalam pasaran Malaysia, iaitu Modenas Z15 GT. Kalau kata kau dengar nama ni, kau dah tahulah Z tu mungkin datang daripada Kawasaki Z1000, Z600, Z800 kan. Lepas tu dia punya ciri-ciri yang ada dekat motor ni pun memang ada ciri-ciri Kawasaki. Manakala nama yang diambil daripada GT tu sepertinya Modenas GT128 sebelum ni kan. Sebab apa, GT128 tu pun memang enjin dia daripada Kawasaki. Jadi dalam video hari ni aku nak kongsikan lebih terperinci tentang Modenas Z15 GT. Ini lebih terperinci lah tentang spesifikasi dan juga features-features yang ada pada motor ni. Jadi kalau kata kau nak tahu lebih lanjut, kau akan tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notification video yang akan datang. Cantik tak baju aku kan? Jadi sebelum apa, kita tengok intro ni dulu. Okey guys, beberapa hari yang lalu pihak Modenas telah melancarkan model Z15 GT ke pasaran Malaysia bagi merancakkan lagi persaingan dalam kategori super moped di dalam pasaran Malaysia. Z15 GT dibangunkan oleh pasukan terdiri daripada 31 jurutera, pereka dan juga juruteknik, iaitu anak Malaysia sendiri guys, yang menjadikan Z15 GT model pertama 100% dibangunkan oleh rakyat Malaysia di dalam syarikat Modenas. Dan kenapakah CC150 menjadi pilihan untuk model Z15 GT ini? Kerana Modenas ingin kembali menyertai kejohanan Malaysian Capri. Semula selepas sekian lama berhenti daripada kejohanan Malaysian Capri ni guys. Harga permulaan untuk model Z15 GT ialah RM8,288, tidak termasuk road tax insurans. Model ini dijangkakan akan berada di seluruh negara mulai 27 Oktober 2025 ini di semua pengedar sah Modenas dan juga Kawasaki. Kalau tak silap aku, sejak tahun 2017 lagi dah ramai dengar tentang kabar angin tentang super moped dari Modenas dan kini menjadi kenyataan guys. Untuk spesifikasi ringkas, jenis enjin 4-stroke single cylinder double overhead cam 149.5cc penyejukan cecair. Untuk maximum horsepower 16.7 HP dan 13.5 Nm of torque. Untuk transmisi 6 speed ataupun 6 kelajuan, kapasiti tangki petrol 5.7 liter. Untuk berat kering 128 kg. Enjin Z15 GT juga lulus ujian EEV, iaitu kenderaan cekap tenaga. Bermaksudnya dia jimat petrol guys. Untuk ciri-ciri menarik Z15 GT iaitu seperti single channel ABS, keyless, soket pengecasan USB, full LED light dan juga digital meter guys. Jadi apakah pendapat korang tentang model ini? Jadi komen di ruangan komen di bawah, kongsikan pendapat anda. Okey guys, jadi itulah saja yang dapat kongsikan dengan korang tentang Modenas Z15 GT yang terbaru. Super moped terbaru untuk Malaysia, untuk merancakkan lagi saingan super moped dekat Malaysia ni. Jadi apa pendapat korang tentang Modenas Z15 GT ni? Korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Boleh kongsikan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Adakah motor ni berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025? Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan butang lonceng untuk notification video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Yang dusta, dirindung dusta, memutar balik kata tadi kota, menghancur bangsa, maruah binasa, hati hitam